Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi untuk video kita kali ini, kita akan buat berkenaan dengan user dan group. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi lah lesson yang kita perlu buat. Tapi untuk hari ni aku akan cover user dengan group dulu. Sebab kalau aku nak cover semua takut pening kepala. Betul tak? So, kita dah selesai bab ni. Bab directory dengan bab ping lah kan. So, hari ni kita akan buat user dengan group. Tapi untuk hari ni, aku tak akan buat pakai Ubuntu server. Well, bukanlah tak pakai Ubuntu server, memang pakai juga. Cumanya kita nak access Ubuntu server tu melalui Windows. Okay. Ini kalau hampa ingat balik kan, macam mana kita buat. Okay. Mula-mula kalau hampa nak access, kita kena pakai software ni lah. Ini. Okay. Dalam klien dah ada dah. Dalam server ni, okay, dalam server ni, sebelum kita nak access pakai ni, kita make sure kena activate dululah server ni. Lepas dah activate, hampa pergi masuk ke sini. And then hampa just letak IP address yang aku dah set kemarin tu kan. Hampa boleh tengok lah video yang aku dah upload kemarin kan. Ada dekat atas kanan video ni. So hampa boleh nampak dekat atas tu. Hampa boleh tengok video atas tu. So lepas hampa dah activate ni, kita nak masuk melalui software ni kan. Okay. Ikutlah hampa nak setting apa. Letak IP address tu. Ni kita just open. Open sekejap. Bagi aku buat ni kan. Experience bold 14. Okey. Lepas tu kita boleh nama ni, boleh nama user pun. Okey, so dia dah jadi macam ni. Okey. So, kita punya first task kita adalah grab nama file. Okey, yang ni kita akan buat ni dulu. First kita buat file dulu. Student. Actually aku clearkan dulu nampak macam. Ini kita touch student.txt. Sekarang ni kita dah ada student.txt. Okay, sekarang ni kita masuk dalam ni nano student.txt. Dalam ni kita letak contohnya nama aku umur 20. Contohnya aku letak siapa lagi, Luqman. Umur 30 contoh. Ni aku letak siapa lagi? Ni aku letak Azim. Umur 25. Like that lah. And then kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Okay. So, sama ada kita punya maklumat tu dah ada ke tak dalam file tu. Kita check student.txt cat. Kita akan pakai command cat. Maka akan muncul yang tu. Okay. Kita dah selesai buat yang ni. Now, kita akan pergi kepada yang pertama iaitu grab. Yang ni saya akan explain nama file. Okay. Basically, kalau hampa kerja dalam data lah kan, kita nak memang carilah specific information. For example, aku nak cari nama orang yang bermula dengan huruf F. Contohnya aku mula nak cari nama aku lah kan. Okay, nanti kita grab nama aku and then daripada file mana? Daripada file student.txt, maka akan muncullah nama aku. Faham tak? Katakanlah kan, okay, aku nak cari grab ni. And then mana arrow atas tu? Yang ni 2. Aku nak cari yang bermula pada umur 20. Kan? Umur 20 dan ke atas. Tak pernah cuba lagi. Tapi cuba ni. Oh tak boleh. Tak apalah. Kata kalau kita nak cari. Actually aku buat lagi satu user lah. Aku buat satu user. Tak mau pergi pening hampa kan. Student.txt. Okay, dekat sini. Buat nama lagi Farhan tindih 27. And then aku letak Farhat. No, actually Firdaus. Pun kita mau 30. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lepas tu kita nak cari nama yang bermula dengan huruf S kan. So kita check dulu. Kita mula nak cari mula huruf F. Okay. So grab. Ni F. Ni student.txt. So dekat sini dia akan cari nama yang bermula dengan huruf F. Okay. Faham? And so on lah. Boleh juga cuba untuk
cuba untuk apa dia lagi, A contoh kita nak cari Azim tu kan, boleh. Okay, so ini dah selesai. Sekarang ni kita nak cipta user dengan group. Okay, user dengan group ni dia ni pening sikit sebabnya dia sudo add user, tapi kalau group add patutnya dia add group, tapi tak tahu kenapa Linux dia buat macam tu, so pening sikit lah kan. Okay, so kita dah ada ni. Okay, dan kita buat sudo add user, kita nak buat nama apa, contohnya pelajar 1. Okay, of course saya akan minta sudo password, kita akan buat yang ni. And then so kita minta new password. Yang ni maksudnya new password ni untuk user tu lah. So kita buat user, contohnya aku buat 1000. Retype ni buat 1000. Ni for abaikan. Is the information correct? Y besar. Okay, so kita dah buat user baru. Okay, kita dah buat user baru. And then kita buat group pula. Okay, kita buat group je, sudo group add. Sudo group add kelas 1. Okay, so kita sekarang dah mempunyai group dan kita juga mempunyai user. So sekarang ni task yang ketiga adalah kita nak add user ke group. Sudo ni nak add user ke group. So sudo user mod dash ag, yang maksudnya sudo user mod dash add group. Okay, and then kita buat kelas 1 pelajar 1. So user ni pelajar 1 ni dah dia masukkan ke di dalam group kelas 1 lah. Nak buktikan sama ada betul ke tak, kita buat groups, and then user apa yang apa nak check, nya pelajar 1 kan. Dia sekarang duduk di dalam group kelas 1. Okay, now the next one kita nak fokus pada user pula. Contohnya sudo password, kita nak check user tu pula kan. Sudo password pelajar 1, contohnya pelajar 1. Yang ni di mana kita nak ubah password baru, contohnya aku buat 1200 password updated successfully. And then yang ni kita nak buat force change password. Okay, yang ni kalau ikutkan tu tak buat tak apa. Okay, kalau soalan tu minta, then hampa just tambah je lah dash e ni. Maksudnya dia force dia force password change, something like that lah, something like that. Okay, tapi kalau soalan tu minta force password, kalau minta perkataan force tu password tu, ni lah dia. Okay, nah yang ni pula command yang kedua ni dia minta expiry password. Maksudnya basically macam ni lah. Kalau apa buat Windows tu tahu lah kan. Okay, tapi aku tak tahu nak explain macam mana. Nah, so dash l pelajar 1. So dekat sini dia membuat display berkenaan dengan user punya expiry date for password lah. Password expires never, password inactive never, apa semua dia akan explain. Kadang-kadang soalan dia minta, so you just basically just sudo change dash l ni lah. Okay, and the last one is who am I. Okay, di mana dia nak check siapa yang mempunyai sistem ni. Aku lah tu, nampak. Okay, now before aku nak endkan video ni, kita akan cuba access user ni user pelajar 1 ni. Okay, so caranya ialah kita cuba close session ni, open balik, and then login as pelajar 1, and then password dia 1200 yang kita ubah tadi tu. Jadi dah boleh. Okay, dah boleh dah lah ni. Kita buat LF semua. Okay, kita akan check who am I, pelajar 1. Okay, aku tak tahu lah kalau kat screen apa nampak ke tak. Okay, aku tak tahu lah kalau screen kat sebab aku lupa nak setting ni. Tapi basically itulah cara untuk kita nak buat user baru lah. Okay, dan buat group. Jadi latihan seterusnya nanti kita akan buat chmod apa semua tu, yang complicated semua tu. Okay, aku tak buat kat video yang sama, takut pening. Okay, so aku buat yang simple saja dulu. Okay, so kita refresh balik lah. Okay, yang ni grab. Okay, grab
sudo add user, sudo group add. Actually aku nak cuba lah, boleh ke tak aku buat ni? Sudo add group. Boleh lah, aku nak cuba kok. Kelas test. Password, oh tak boleh sebab aku bukan super user kan. Okay, tak apalah, nanti aku buat. Jadi itu sajalah, okay, video kita pada kali ini. Jadi sekian, terima kasih.